mendendangkan lagu-lagu yang kami suka. Kalau Zamani menyanyikan lagu Rindiani tu sedap, Alif pula kalau nyanyi, Zamani pun kalah. Itulah suara adik saya. Saya peminat setianya daripada awal. Kalau dulu-dulu tuan-tuan dan puan-puan, kalau mic tak ada, dia pakai batu lesung untuk nyanyi. Itulah adik saya yang saya sayang, Alif. Alif, Abang Pa gembira Alif dah kahwin. Abang Pa bersyukur kerana berkesempatan saksikan momen ini dan raikan bersama. Sejak kecil kita tak pernah renggang. Kita dibesarkan dalam persekitaran yang sama. Kita main sama-sama, kita makan sama-sama, dan kena marah dengan mak dan abah pun sama-sama. Pernah pada masa kecil kita kena marah pasal kita buat swimming pool dekat toilet. Kita tutup lubang tu biar air tu tak masuk, the water will rise, konon-konon macam swimming pool lah. Kemudian mak marah, abah marah pasal air flow sampai living room. Best kan waktu tu, Liv? Memang bila kenang masa-masa dulu, jiwa terusik, rindu momen-momen yang kita ciptakan bersama di rumah Jurong East, di Alexandra Quarters, di Teban Gardens dan di Bukit Batok. Masa berlalu pantas, kini kita telah dewasa. Kita tak tumbuh berjumpa hari-hari, tapi Alhamdulillah kita saling berjumpa dan berhubung dan sentiasa menjaga silaturahim. Terima kasih Alif kerana menghormati Abang Pa dan memberi Abang Pa peluang untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Alif, ketahuilah Abang Pa sangat kagum dengan Alif. Abang Pa tahu, Abang Pa nampak you work so hard to plan and prepare for this wedding. Ini tidak termasuk usaha-usaha lain yang jalan seiring dengan persiapan majlis ini. There were so many things on your plate, but you mampu mengurusnya. I'm proud of you. I'm proud to call you my brother, and I'm blessed to have a brother like you. Semua yang Alif buat sangat luar biasa. Pada pandangan Abang Pa, apa yang Alif buat ibarat menarik rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepung tidak berserak. Orang bijak pandai cakap, a good man will draw a circle within himself. A better man will draw the circle within himself, his friends and his family. But a great man, his circle has no boundaries. That is my brother. Give him a round of applause. So peliharalah rumah tangga, hargai isterimu, santuni ibu bapa dan keluarga Syafiqah dengan baik. Now it's for you, Syafiqah. Syafiqah pula tahniah kerana telah menjadi sebahagian dari keluarga kami. Kehadiran Syafiqah sangat-sangat dinantikan. Abang Pa bersyukur kerana hati Alif telah dimiliki. Sebelum ini kita selalu kacau Alif. Alif, mana the plus one? Dia senyum, lepas tu krik-krik, tak ada bunyi, senyum je. Tapi hari ni Alhamdulillah, saya dan kita semua lihat the plus one dah jadi the confirm one. Syafiqah, thank you for loving my brother. Since you came to his life, he listens better, he laughs louder, he smiles. You have helped him to be a great man. For that, our family is grateful to have him. Bapa doakan
Kalian diberikan Allah kebijaksanaan menjalani bahtera rumah tangga, dikurniakan cahaya mata yang soleh dan soleha. Sekadar berpesan bahawa komunikasi yang sihat adalah penting dalam rumah tangga. You have to understand the love language of each other, kerana tidak semua orang melafazkan ucapan sayang dengan ucapan, kadang-kadang dengan perbuatan. And marriage is not about finding someone you can't live without. It's about finding someone you can live with the rest of your life. From the way you two look at each other, I know we have found that. So keep choosing each other on good and hard days. Okay, sebagai penutup, Abang Puan nak baca 2 rangkap pantun. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Semoga cinta sejati kalian, rindunya tak pernah padam, setianya sampai ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi buat Alif dan Syafiqah, selamat pengantin baru. Okey, temukan untuk Abang Blok ya, itu yang satu saudara Alfa. Dan selanjutnya tadi kalau tadi kita dengarkan ucapan yang sungguh mencuit hati ya. Jadi kita langsung terus menyebut anak beliau pula, iaitu saudara